여기 하우스장이 한입 갖고 도망가. 이거 따고도 못 가져가는 판때기 어디 무서워서 또 오겠나? Move. Jangan bergerak. Angkat tangan. Jangan buat apa-apa. Kalau tak, saya tembak. Jangan berani buat apa-apa. Sekarang, angkat tangan sebelum saya tembak. Cik, jangan tembak je, jangan tembak. Dan kau pergi tutup mulut perempuan tu. Kau ambil duit seberapa banyak yang boleh. Baik, bosku. Kau perempuan, diam kau. Hei, diam perempuan. Kalau tak, aku tembak kau. Diam kau. Hei, diam. Hei, perempuan, kau tak boleh diam ke? Aku kira sampai 3. Kalau kau tak diam, aku tembak kau. 1, 2. Tahu pun takut. Sekarang ni kau jangan banyak cakap, perempuan. Kau buka peti tu, kau bagi aku semua duit tu. Kalau tak, aku tembak kau. Kejap. Tolonglah cik, jangan apa-apakan saya. Kalau cik apa-apakan saya lapor pada polis. Biar korang kena tangkap semua. Kau nak lapor pada polis? Kau nak lapor pada polis? Kau laporlah kalau kau nak mati sekarang. Okey, sekarang aku call polis. Biar korang kena tangkap semua. Dasar tak guna. Oi, tak guna kau. Berani-berani kau sabotaj kerja aku. Tak pernah lagi orang halang kerja aku. Sekarang ni kau rasa ni? Kau ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Nak call polis sangat kan? Kau rasa ni? Baru puas hati aku. Kenapa? Kau takut? Kalau kau takut, kau bagi duit tu sekarang. Kau jangan lambat-lambatkan. Hei, aku tembak kan. Kau tunggu je. Hei, lambat sangat. Hege. Apa lagi yang kau cari tu? Cepat bagi sini. Ini amanah dan tanggungjawab saya. Saya takkan bagi macam tu je. Hai, perempuan, kau dah mati ke? Apa yang lambat sangat tu, Jai? Dengan perempuan pun nak berlembut ke? Itu kan Maya. Apapun. Saya takkan bagi. Oh, tak nak bagi. Kau rasa ni? Jai, jangan Jai! Tuan, saya dah cek semua tempat dan saya menjumpai beberapa bukti peluru, Tuan. Saya syak ini adalah kes rompakan dan perompak itu semua melepaskan tembakan ke arah mangsa, Tuan. Mangsa yang dibunuh telah pun dikenal pasti, Tuan. Ada orang mangsa, Jun? Ada, Tuan. Mangsa dikenali sebagai Pak Tam dan seorang mangsa perempuan juga merupakan pekerja seni, Tuan. Siapa mangsa perempuan tu? Mangsa dikenali sebagai Maya, Tuan. Maya? Baik, Sarjun tolong call ambulans dan tolong ambil rakaman CCTV sebagai bahan bukti. Sekarang kita gerak. Baik, Tuan. Arahan diterima. 이제 잘하네. Selamat petang, doktor. Petang, Aisyah. Aisyah, mayat pembunuhan tadi tu dah ada penuntut tak? Yang mana satu ya, doktor? Mayat tadi yang bernama Maya. Yang itu belum ada lagi, doktor. Kami dah cuba hubungi tapi tak dapat. Mayat tersebut mempunyai adik lelaki tapi nombor tak aktif, doktor. Tapi kita ada jumpa alamat mangsa. Baik, kalau macam tu, kamu tolong hubungi polis dan minta polis pergi ke alamat tu untuk pastikan sama ada alamat tu betul atau tak. Baiklah, doktor. Terima kasih, Aisyah. Kalau tak ada apa-apa, saya gerak dulu ya. Sama-sama, doktor. 왕근이 아니지 않습니다. 그때 여기 나와. 생각하게 없거든. Ada apa polis datang ke rumah Maya ni? Tak pernah terjadi lagi ni. Ni mesti ada something yang tak kena ni. Aku kena pergi tengok ni. Betul ke alamat ini, Tuan? Kalau ikut pada alamat, inilah rumahnya. Tapi Tuan, tengok rumah ni macam tak ada orang je. Rumah ni pun nampak macam usang. Seram semacam je. Saya rasa salah ramlan ni, Tuan. Nanti dulu, mana tahu dekat dalam tu ada orang. Kita kena pastikan rumah ni betul atau tak. Dapat kita try bagi salam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tak ada orang je, Tuan. Tak apa, kita tunggu kejap dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ni, Tuan? Encik ni siapa ya? Pemilik rumah ni ke? Tak, Tuan. Saya Roy. Tinggal rumah depan tu je. Ada apa ni, Tuan? Baguslah kalau macam tu. Baiklah, kami daripada Balai Polis Damansara. Pihak kami cuma nak pastikan alamat ni. Betul ke ini rumah Maya? Kalau betul, pihak kami ada benda nak beritahu. Ya, betul, Tuan. Ini rumah Maya. Tapi dia tak ada dekat rumah, Tuan. Lagipun dia duduk seorang. Ada apa ya, Tuan? Baiklah, macam ni, Cik. Petang semalam berlaku rompakan dan tembak-menembak di kedai Tenten. Jadi turut korban adalah Maya yang dipercayai ditembak. Jadi kami sedang mencari keluarganya untuk menuntut mayatnya di Hospital Shah Alam. Adakah Cik sebahagian daripada ahli keluarganya? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya cik, saya sebahagian daripada keluarganya. Dia ada seorang lagi adik lelaki, tapi tak apa, nanti saya hubungi dia cik. Baiklah cik, terima kasih atas kerjasama cik. Kalau boleh, sila tuntut secepat mungkin ya. Okeylah, kami gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kenapa engkau pergi dulu, Maya? Aku kena bagi tahu Kai ni. Siapa pula yang call ni? Roy. Roy? Ada apa kamu call ni, Roy? Hello, Kai. Kai, tadi polis datang rumah kau. Polis? Ada apa, Roy? Kakak engkau, Roy. Kakak engkau dah tak ada. Tadi polis bagi tahu yang kakak engkau terbunuh petang semalam ditembak oleh perompak. Hah? Oh, tak nak bagi. Kau rasa ni? Jai, jangan Jai! Kai? Kai? Hello? Kai? Kau dengar tak? Dengar. Kau kena balik sekarang, Roy. Diorang minta ahli keluarga untuk tuntut mayat tu untuk dikebumikan secepat mungkin. Tapi Roy, aku tak boleh balik sekarang. Kau tolong aku uruskan jenazah tu, Roy. Malam ni aku balik. Tapi Kai? Hai, letak phone lah pula. Apa aku nak buat ni? Nanti aku nak balik juga lah. 내 조각 먹기 전까지 오는 나라는 진짜 지금 Aku dekat mana ni, Kazim? Mana sini kat aku? Korek lagi. Bagi dalam sikit. Rasa dah okey ni, Kazim. Lubang dia cukup dalam dah ni. Sikit lagi. Baiklah, Kazim. Aku nak tanya sikit lah. Tapi kau jangan marah Apa dia, Mail? Arwah Maya ni meninggal disebabkan apa? Tiba-tiba aja ada sakit ke? Oi Mail, janganlah tanya benda yang bukan. Kita ni sekarang dekat kuburan. Tak pasal-pasal benda lain jadi. Arwah ni meninggal disebabkan dibunuh pada petang semalam oleh sekumpulan perompak. Alhamdulillah, syukur. Siap juga kita kuburkan jenazah. Batu nisan ni nak letak mana? Cuba engkau try letak dekat kepala engkau. Letak dekat kuburan ni lah. Haish, engkau ni Mail. Woi, aku rasa haus lah. Daripada tadi rasa dahaga. Aku pergi minum jap Kau ambil sekali untuk kita orang Jaga-jaga, ada hantu. Mulut engkau ni Mail. Jap ya. Manalah pergi air tadi tu. Tekak aku dah lah kering. Hausnya rahai. Jeganya rasa. Allah. Bunyi apa tu? Kembang pula bulu rumah aku. Tadi tu macam... Allahu Akbar. Mail. Kau ni dah kenapa? Tercungap-cungap. Tadi aku dengar ada perempuan menangis. Perasaan kau je tu. Astagfirullahaladzim. Betul, aku tak tipu. Aku dengar dengan suara aku sendiri. Bawa apa ni? Korang hidup tak? Bawa apa ni? Allahu Akbar. Korang dengar tak tu? Suara perempuan menangis. Dengar. Aku dengar betul-betul belakang aku tadi. Weh, aku rasa tak sedap hati lah. Macam mana ni? Aku tak nak mati kat sini. Jomlah kita belah. Jomlah. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Tangisan seorang perempuan. Allahu Akbar. Aku rasa kita perlu beredar daripada sini sebelum benda buruk terjadi. Allahu Akbar.
Siapa tu bang? Malam-malam ketuk pintu ni. Manalah abang tahu. Pergilah tengok bang. Yelah. Tak ada orang pun. Siapa yang pergi ketuk pintu ni? Siapa tu? Allahu Akbar. Ya Allah. 고마워. 이자 많이 주세. 허민아. 소장님, 오랜만이에요. 얼굴 저번에 어쩌고 계세요? Macam-macam lah cerita sekarang ni. Aku nak tidur. Ngantuk lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 선배님, Kalaulah dorang tahu Maya mati disebabkan apa, mampus aku. Eish. Tapi bukan aku yang buat. Bukan aku yang tembak dia. Hei, bukan salah aku. Siapa tu? Tolong jangan ganggu aku. Hei. 우선 받고 괜찮나? 받고 이렇게 그거 받고 Hausnya lah. Lega. 전부 받아주나? Siapa tu? Tolong jangan ganggu aku. Tolonglah. Hai, kenapa kau menjerit tu? Dengar lagu kot. Kau dah kenapa ni, Kai? Cungap-cungap teriak-teriak. Kenapa kau? Aku nampak. Kau nampak apa, Kau nampak apa? Hantu Maya. Tolong jangan ganggu aku. 이거를 끝났습니까? 괜찮도록 부탁드리고요. 아주 좋은 가격에 구입하신 거예요. 내가 볼 때 선사장은 나한테 학수 좀 해야 돼. 너 거기 가지고 내가 손가락 없어줄게. 어때? 되지 말라고. 인터뷰에서 나왔어. Tuan, keluarkan saya Tuan. Tuan. 일어나시죠. Siapa itu Tuan? Tuan, tolong. Tolong. Oi, apa yang kau tuju jeritnya? Tak ada diam kau. Tuan, tolong saya Tuan. Tuan, ada hantu Tuan. Kau sakit ke apa ni? Pagi-pagi, mana ada hantu? Tuan, saya tak tipu Tuan. Keluarkan saya Tuan. Sudah. Tuan Inspektor. Tuan. Engkau lagi. Ada apa engkau panggil ni? Tuan, tolong saya Tuan. Saya tak bersalah Tuan. Keluarkan saya Tuan. Tak bersalah awak kata. Jenayah awak tu paling besar. Awak dalam merompak. Lepas tu awak bunuh kakak awak sendiri, Dah, saya tak nak dengar lagi daripada awak. Tuan, tolong saya Tuan. Tuan. Tuan, tolong Tuan. Diam. Hai, nasiblah kena turun kerja masa COVID holiday ni. Hai. Tuan, tahanan Debati meninggal Tuan. Meninggal? 단어안에 엮고 떴으면 떴다고 맞죠? 엮고 혼단을 밀어주시겠다. 모르겠습니다. 두 분이 알아.